Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak sharekan resipi ikan siakap pedas manis. Ini rupa dia, ikan siakap pedas manis. Mana datang pedas manis tu, sekejap lagi kita tunjuk lah. Okey, ini rupa dia, makan dengan nasi panas memang sedap lah. Okey, kita perlukan ikan siakap. Okey, kita kelar je badan dia. Kemudian kita sediakan bawang putih dengan halia yang kita tumbuk. Gaul dengan garam. Kemudian kita perapkan ikan tadi. Okay, kita lumurkan ke seluruh badan ikan. Okay, yang tempat kelar tu selit lah supaya bahan perapan ini meresap dekat isi ikan. Okay, kita perap lah berapa minit, dalam 15 minit hingga ke setengah jam. Okay, lagi lama lagi sedap lah. Okay, sebelum goreng tu taburkan sedikit tepung jagung. Ini cara untuk dapatkan tekstur crispy lah dekat kulit ikan tu. Okey, rasa crunchy sikit. Okey, kemudian untuk kuah senang, kita hanya rebus saja. Okey, kita kisar kasar bawang putih, cili merah, cili hijau serta ketumbar. Ketumbar tu termasuk dengan akar sekali, basuh bersih-bersih masuk Okey, kemudian kita masukkan sos ikan ataupun kicap sotong dalam 2 sudu besar. Okey, masukkan garam secukup rasa lah. Jangan banyak sangat nanti masin. Ini dia punya rahsia dia, iaitu sweet chili sauce, ataupun kita boleh guna sos cili Thai yang dalam botol biasa tu, dalam 1 sendok masuk dalam kita punya kuah. Kemudian nak seimbangkan rasa garam tadi, kita masukkan gula Melaka. Tak nak masukkan gula Melaka, boleh guna gula perang pun boleh lah. Okey, kena ada masin dan manis lah. Kemudian tambahkan sedikit sos tiram. Okey, kita akan rebus kuah kita ini sehingga dia jadi pekat. Okey, karamelis daripada gula Melaka tadi dengan sos tu, dia akan memekatkan kuah lah. Macam ni. Okey, kemudian boleh letak perasa lah kalau korang suka. Kalau rasa dia dah cukup seimbang, bolehlah korang tuangkan kuah ini dekat ikan yang kita goreng tadi. Tuangkan terus, makan panas-panas, buat buka memang sedap lah. Okey, itu sahaja. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.